Saya mewakili rakan daripada Perikatan Nasional telah dihantar oleh pembangkang untuk mewakili kami semua ke dalam mesyuarat kaukus melibatkan kerajaan dan pembangkang berhubung dengan perjanjian timbal balas Amerika Malaysia ini. Dan dalam mesyuarat tersebut, seperti mana yang kami maklumkan tadi, laporan penuh belum dikeluarkan, tapi mesyuarat tersebut agak tegang melibatkan kedua-dua belah pihak, daripada kerajaan, backbenches kerajaan dan juga daripada pembangkang yang mempersoalkan apa yang telah berlaku yang dibuat oleh yang mantan Menteri MITI yang berhormat Senator Tengku Zafrul dahulu, ya, dan juga apa yang telah MITI putuskan bagi pihak kerajaan Malaysia. Dan dalam mesyuarat tersebut, sebenarnya kalau dilihat dalam perbincangan tersebut, yang banyak bercakap adalah pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Hubungan Antarabangsa dan Perdagangan Antarabangsa, iaitu Yang Berhormat Subang Jaya. Yang Berhormat Wong Chen merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas yang beberapa kali membangkitkan ketidakpersetujuan beliau ke atas apa yang telah berlaku dalam rundingan tersebut, dan beliau sendiri bersama dengan rakan-rakan ahli parlimen backbenchers PKR telah pun membuat sidang media yang sama tahun lalu berhubung hal ini. Dan seperti yang saya bangkitkan dalam mesyuarat tersebut, saya katakan di sini sebenarnya perjanjian ini dibuat siapa yang sebenarnya mahukan. Saya fikir yang mahukan sebenar-benarnya ini adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Jadi banyak perkara yang kalau kita teliti dan kita cuba tanya dalam parlimen tidak dijawab dengan baik oleh MITI. Ya, mereka amat defensif dan tidak mampu menjelaskan dengan tuntas kenapa butiran-butiran yang merugikan negara dibenar masukkan dalam perjanjian tersebut. Ini perkara yang kami masih lagi menunggu jawapan, dan kami bersedia berjuang dalam Dewan Rakyat dalam sidang kali ini, penggal kali ini, untuk kita bertanya kepada Perdana Menteri sendiri dan juga kepada Menteri MITI yang baru, Datuk Seri Johari Ghani, yang saya fikir dia pun pening kepala nak menyuci balik apa yang dibuat oleh Yang Berhormat Tengku Zafrul. Ya, jadi jangan ingat apa yang dah berlaku tahun lepas kita buka buku baru tahun ni. Ya, jangan. Ini tahun baru lagi kami gasak habis-habisan kerajaan Madani ini untuk perjanjian ini. Jadi saya mungkin minta pasukan lawyer lah untuk terangkan. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada media, rakan-rakan media, dan salam sejahtera kepada YB yang ada pada hari ini, ya. Dan bersama saya pada pagi ini juga adalah yang berbahagia Encik P. Vedamurti yang juga akan bertindak sebagai salah seorang peguam untuk tindakan yang telah dibawa, ya. Now, secara latar belakang, secara rumusan saya berikan, tindakan ini dibawa oleh 5 orang plaintif, iaitu Datuk Rasul bin Wahid, Ahli Parlimen bagi Hulu Terengganu, Cik YB Fatul Huzair bin Ayub, Ahli Parlimen bagi Greek, Datuk Awang bin Hashim, Ahli Parlimen bagi Pendang, Datuk Wira Mas Ermiati binti Samsudin, Ahli Parlimen bagi Masjid Tanah, dan Datuk Abdul Khalib bin Abdullah, Ahli Parlimen bagi Rompin. Dan defendant di sini adalah yang pertamanya Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dalam kapasiti rasminya sebagai Perdana Menteri Malaysia, Peguam Negara dan juga Kerajaan Malaysia. Saman formula yang telah difailkan ini adalah berlatar belakangkan kepada Perjanjian Perdagangan Timbal Balik yang telah pun ditandatangani. Jadi antara perintah yang telah pun difailkan yang dimohon oleh pelintir-pelintir di sini adalah satu, deklarasi bahawa defendant pertama iaitu Perdana Menteri kita tidak mempunyai kuasa perlembagaan untuk mengikat persekutuan kepada Perjanjian Perdagangan Timbal Balik melalui tanda tangan atau dengan apa-apa cara sekalipun tanpa pematuhan terhadap penyertaan rundingan kebenaran dan atau perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu atau Majlis Raja-Raja dan Parlimen. Satu, deklarasi bahawa defendant pertama dan defendant ketiga telah gagal untuk menegakkan serta melaksanakan kewajipan berperlembagaan tanggungjawab kolektif mereka kepada Parlimen, ya, Collective Ministerial Responsibility dalam bahasa Inggeris. Yang ketiganya, suatu deklarasi bahawa defendant kedua telah gagal melaksanakan kewajipan perlembagaannya untuk menasihati defendant pertama
dan defendant ketiga berhubung prasyarat perlembagaan yang perlu dipenuhi sebelum persekutuan boleh terikat secara sah oleh perjanjian perdagangan timbal balik, Agreement on Reciprocal Trade, ART. Yang keempat, satu deklarasi bahawa selaras dengan itu, perjanjian perdagangan timbal balik ART antara Amerika Syarikat dan Malaysia bertarikh 26 Oktober 2025 adalah tidak berperlembagaan, batal dan tidak sah. Yang kelima, satu deklarasi bahawa selaras dengan itu, apa-apa pemberitahuan bertulis atau pensijilan yang dikatakan telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh atau bagi pihak persekutuan menurut perkara 7.2 Perjanjian Perdagangan Timbal Balik ART atau mana-mana peruntukan seumpamanya yang menyatakan bahawa persekutuan telah melengkapkan prosedur perundangan yang terpakai oleh defendant adalah tidak berperlembagaan dan tidak mempunyai apa-apa kesan undang-undang. Dan yang keenam, sebagai alternatif, sekiranya apa-apa pemberitahuan bertulis atau pensijilan di bawah perkara 7.2 telah pun dikeluarkan atau dipertukarkan suatu perintah supaya defendant hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk membatalkan dan menarik balik pemberitahuan bertulis atau pensijilan tersebut, termasuk dengan memaklumkan kepada kerajaan Amerika Syarikat bahawa prosedur perundangan yang terpakai bagi persekutuan belum dilengkapkan dan bahawa perjanjian perdagangan timbal balik dipertikaikan sebagai tidak berperlembagaan dan tidak mempunyai kesan undang-undang domestik. Itu adalah perintah-perintah yang dipohon. Selanjutnya adalah perintah terhadap kos dan relief yang boleh dikeluarkan oleh boleh diberikan oleh Mahkamah Tinggi Yang Mulia. Dan permohonan ataupun saman pemula ini disokong oleh affidavit bagi semua plaintiff-plaintiff yang dibuat oleh YB Datuk Rasul sebagai plaintiff pertama dalam kes ni. Ya, itu saja secara ringkasnya permohonan yang telah pun dibuat berdasarkan kepada ART. Terima kasih. Ya. Selamat tengah hari dan salam sejahtera semua. Pertama sekali, saya yang juga adalah merupakan peguam bersama Kartik telah memfailkan tindakan ini di mahkamah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada kesemua 5 YB dan juga YB lain yang menyokong tindakan ini kerana dalam sejarah demokrasi berparlimen di negara kita sebelum ini belum pernah lagi suatu tindakan dibawa ke mahkamah untuk mempersoalkan kuasa Perdana Menteri untuk mengikat persekutuan dalam sebarang kontrak antarabangsa. Menurut perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri hendaklah bertanggungan secara bersama dengan Parlimen. Bererti sekiranya terdapat sebarang kontrak yang melibatkan kepentingan nasional, kepentingan negara, maka Perdana Menteri harus mendapatkan persetujuan daripada Parlimen melalui satu rang undang-undang. Art ini adalah melibatkan satu perjanjian yang amat penting di mana ianya memerlukan satu rang undang-undang yang diluluskan, yang dibahaskan dan sekiranya diluluskan barulah boleh Perdana Menteri mengikat Malaysia dalam sebarang perjanjian. Tapi apa yang beliau lakukan ialah beliau telah menandatangani perjanjian tersebut tanpa mendapatkan sebarang kelulusan daripada Parlimen. Secara umumnya, bagi pengetahuan umum, memang Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk menandatangani perjanjian. Tapi sekiranya perjanjian tersebut menyatakan bahawa perjanjian ini ditandatangani oleh Kerajaan Malaysia, okey. Kerajaan Malaysia bukan Malaysia, Kerajaan Malaysia bukan persekutuan. Kalau dia membuat satu tandatangan yang mengikat persekutuan, mengikat negara kita Malaysia, maka ianya melibatkan 4 entiti, iaitu Yang di-Pertuan Agong,
Majlis Raja-Raja, Kabinet sendiri dan juga Parlimen. Dan mesti ada suatu rang undang-undang yang meluluskan perjanjian tersebut. Ya, itulah yang kita cuba nyatakan dalam kes ini, dan kita harap mahkamah akan memberikan satu keputusan yang bagus, dan juga kita juga mintalah supaya Perdana Menteri hormatlah sikit sistem parlimen negara kita, supaya tidaklah masukkan apa-apa permohonan untuk membatalkan. Biar mahkamah mendengar apa hujahan di sebelah kerajaan, apa hujahan di sebelah ahli-ahli parlimen. Sekian, terima kasih.